Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah nadi bangsa, saksi sejarah dan lambang maruah yang membina jati diri rakyat di bumi Nusantara. Sejak dahulu, bahasa Melayu telah melalui pelbagai perubahan tulisan. Bermula dengan aksara Pallava dan Kawi, kemudian berkembang dengan tulisan Jawi hasil pengaruh Islam, dan akhirnya tulisan Rumi yang digunakan hingga ke era digital hari ini. Perjalanan ini membuktikan ketahanan bahasa Melayu menyesuaikan diri dengan zaman serta kekal menjadi lambang identiti dan maruah bangsa. Dalam setiap huruf Melayu tersimpan sejarah dan jati diri bangsa yang tidak ternilai. Sistem tulisan Pallava merupakan tulisan terawal yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Tulisan inilah berasal dari India Selatan sekitar abad ke-4 Masihi, iaitu suatu zaman di mana tamadun dan ilmu pengetahuan sedang berkembang pesat di rantau Asia. Bukti kewujudan tulisan Pallava dapat dilihat pada batu bersurat kedukan bukit dan talang tua di Sumatera. Ukiran aksara pada batu-batu ini bukan sekadar lambang tulisan, tetapi tanda keagungan ilmu dan budaya yang pernah bertapak di bumi Melayu. Kehadiran tulisan Pallava membuktikan wujudnya hubungan budaya dan keagamaan antara dunia Melayu dan tamadun India ketika itu. Tulisan Pallava juga menjadi asas kepada lahirnya tulisan Kawi dan Jawi, iaitu dua sistem tulisan yang seterusnya membentuk identiti bangsa Melayu. Daripada ukiran batu yang bisu inilah lahir warisan tulisan yang menandakan bermulanya sejarah ketamadunan bahasa Melayu. Selepas zaman tulisan Pallava, lahirlah satu lagi warisan penting, iaitu tulisan Kawi, hasil usaha bangsa Melayu untuk membentuk aksara mereka sendiri. Tulisan Kawi digunakan antara abad ke-8 hingga ke-14 Masihi, terutama di Kerajaan Agung Sriwijaya dan Majapahit. Ia menjadi bukti kemajuan tamadun Melayu dalam mengadaptasi pengaruh India, lalu disesuaikan dengan keperluan dan jiwa tempatan. Melalui tulisan Kawi, lahirlah hikayat, surat diraja, dan inskripsi bersejarah yang mencerminkan kekayaan bahasa Melayu serta kebijaksanaan bangsa. Tulisan Kawi bukan sekadar huruf pada batu, tetapi lambang keupayaan bangsa Melayu membina jati diri dan peradaban sebelum kemunculan tulisan Jawi yang menyinari dunia Islam di alam Melayu. Apabila Islam mula bertapak di alam Melayu sekitar abad ke-13 Masihi, ia melahirkan satu warisan yang amat bernilai, iaitu tulisan Jawi. Tulisan ini terbentuk hasil penyesuaian huruf Arab dengan sebutan Melayu, lalu menjadi wadah baharu yang menyatukan bahasa, agama dan ilmu dalam satu kesatuan yang harmoni. Tulisan Jawi bukan sekadar huruf di atas kertas, tetapi ia menjadi lambang perpaduan antara keilmuan Islam dan kebijaksanaan bangsa Melayu. Melalui tulisan inilah lahir pelbagai kitab agama, hikayat, surat rasmi dan karya sastera yang memperlihatkan keindahan bahasa serta kematangan pemikiran masyarakat Melayu ketika itu. Jawi bukan hanya bahasa tulisan, ia adalah jiwa dan akidah yang menjadi jambatan antara dua rohani dan dunia ilmiah bangsa Melayu. Meskipun zaman berganti,
Teknologi mengambil alih dan dunia semakin moden. Tulisan Jawi tetap teguh berdiri sebagai warisan yang harus dipertahan. Ia menjadi tanda kasih terhadap asal-usul bangsa serta bukti bahawa kemajuan tidak seharusnya memadamkan identiti. Dalam dunia moden yang serba pantas, bahasa Melayu berdepan cabaran baharu. Media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi. Setiap mesej dihantar dengan segera, setiap kata disingkatkan untuk mengejar masa. Perkataan Melayu disingkatkan, ejaan sering diabaikan dan bahasa rojak campuran antara Melayu dan Inggeris menjadi kebiasaan generasi muda dalam ruang maya. Pengaruh dunia digital yang pantas berubah menjadikan bahasa turut menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi moden, ringkas, cepat dan padat. Namun, dalam arus perubahan ini, timbul satu persoalan penting. Mampukah kita mengekalkan keseimbangan antara kemajuan dan jati diri bangsa? Bahasa perlu berkembang mengikut zaman, tetapi tidak boleh kehilangan warisan dan maruahnya sendiri. Dalam dunia pendidikan hari ini, bahasa Melayu berhadapan cabaran besar untuk terus hidup menjadi bahasa ilmu. Penggunaan bahasa Inggeris secara meluas menjadikan ia bahasa utama dalam bidang sains dan teknologi. Akibatnya, wujud kekurangan pendedahan terhadap istilah sains dan teknologi dalam bahasa Melayu. Keadaan ini sering menyukarkan pelajar memahami konsep akademik apabila diajar sepenuhnya dalam bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebenarnya memiliki keupayaan untuk menjadi bahasa ilmu, namun perlu diberikan ruang dan sokongan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Dalam era digital yang pantas berubah, bahasa turut menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi moden. Namun, di sebalik kemajuan ini, kita berdepan cabaran untuk mengekalkan keseimbangan antara globalisasi dan jati diri bangsa. Bahasa perlu berkembang mengikut zaman, tetapi jangan sesekali mengorbankan warisan dan maruah bangsa. Bahasa Melayu harus kekal sebagai bahasa ilmu, bahasa jiwa dan bahasa kebangsaan yang memimpin minda generasi akan datang. Dalam arus globalisasi yang semakin pesat, bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris sering dianggap lebih moden dan profesional. Penggunaannya kini menjadi keutamaan dalam urusan rasmi, ekonomi dan pentadbiran. Keadaan ini menimbulkan cabaran terhadap dasar bahasa kebangsaan apabila penggunaan bahasa Melayu berdepan tekanan daripada dominasi bahasa asing. Dalam banyak urusan perniagaan dan pentadbiran, bahasa Inggeris terus diberikan tempat utama seolah-olah kemajuan hanya mampu dicapai melalui bahasa tersebut. Sedangkan bahasa Melayu juga memiliki keupayaan dan keindahan tersendiri untuk menjadi bahasa ilmu, urusan dan pentadbiran yang berwibawa. Apa yang diperlukan hanyalah keyakinan dan keazaman untuk mengangkat martabatnya di pentas ekonomi moden. Kekurangan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor ekonomi menyebabkan martabatnya semakin terpinggir. Ia belum diberi peranan besar sebagai bahasa urusan dan dokumentasi rasmi, walhal ia adalah lambang jati diri negara dan warisan bangsa. Bahasa Melayu bukan penghalang kemajuan, tetapi asas kekuatan dan perpaduan nasional. Dalam dunia yang berubah, biarlah kita membina kemajuan dengan bahasa sendiri yang berdaulat. Dalam dunia digital hari ini, penggunaan selanga dan campuran bahasa Melayu dan Inggeris semakin menjadi kebiasaan dalam kalangan remaja. Fenomena ini menggambarkan gaya komunikasi yang kreatif dan moden
selaras dengan cara hidup generasi muda yang pantas dan dinamik. Bahasa digunakan dengan bebas mencerminkan sifat ingin menyesuaikan diri dengan dunia global. Namun, di sebalik kreativiti ini, penggunaan bahasa yang tidak gramatis boleh menjejaskan keaslian dan kesantunan bahasa Melayu. Apabila kesalahan menjadi kebiasaan, nilai keindahan bahasa juga kian pudar. Oleh itu, kesedaran berbahasa yang betul perlu diterapkan sejak di bangku sekolah agar bahasa Melayu kekal bermaruah, indah dan tinggi nilainya walaupun dunia terus berubah. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah cerminan diri dan jati bangsa. Pertahankanlah keindahan bahasa Melayu kerana di sanalah terletaknya maruah kita sebagai rakyat Malaysia. Bahasa Melayu telah menempuh perjalanan ribuan tahun, daripada batu pesurat Palava hingga ke era digital moden. Setiap sistem tulisan, Palava, Kawi dan Jawi mencerminkan ketahanan bangsa Melayu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi nadi budaya dan maruah bangsa. Menjadi tanggungjawab kita, generasi baharu, untuk memartabatkannya dalam setiap langkah kehidupan. Selagi kita menuturkannya dengan bangga, selagi itu bahasa Melayu akan terus hidup.